Saya Puan, boleh perkenalkan diri Puan dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sister Roslina binti Muhammad Ramli daripada Klinik Pakar Neurologi. Saya Tajri bin Muhammad, asal dari Sabah, datang ke sini nak kerja lah. Saya Puan Akmal binti Mahmud daripada Rembau, New Zealand. Okay, saya nak tanya satu soalan. Apa perkara yang paling menyentuh hati Puan semasa di program ini? Okey, sebenarnya banyak, tapi yang paling utama yang rasa tersentuh di mana hospital kita dapat buat satu majlis ilmu yang dapat melibatkan pesakit dan juga warga kerja. Yang mana kita ni selalu pun bekerja, kita sibuk. Kadang kita bila dah balik dah malam. So hari ni saya rasa ada peluang untuk hadir majlis ilmu yang dapat jadikan diri kita rasa tenang, damai dan orang kata ada keinsafan di bulan Ramadan ni. Momen yang terindah bagi saya dapat kumpul ramai-ramai lah, dan bila lagi kita perantau ni seorang-seorang kan. Jadi suasana tu bila kita nak berbuka sendiri dengan ramai-ramai macam ni, dia beza sikit lah. Dia rasa macam suasana tu lebih seronok lah. Bila kumpul ramai-ramai macam ni, kita rasa suasana tu macam seronok. Momen yang paling bahagia sekali yang saya dapat dalam program ni, salah satunya macam anak saya pernah jadi pesakit kat sini selama 2 bulan. Jadinya dapat berjumpa balik dengan rakan-rakan yang satu ward. Lepas tu boleh jumpa balik nurse-nurse. Dan yang paling macam terharu sangat, dapat sumbangan lah daripada pihak HRC.